Pada era globalisasi ini, krisis etika dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Teknologi, media sosial dan budaya digital telah mengubah cara berfikir dan bertingkah laku remaja. Masalah seperti bahasa kasar, melawan guru dan ibu bapa serta kurangnya sopan santun semakin ketara. Selain itu, pengaruh rakan, sebaya dan kurangnya pemantauan keluarga turut mempercepatkan kemerosotan adab. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan hasiat individu, malah mengancam keharmonian sosial dan perpaduan negara. Oleh itu, isu kerimpangan adab perlu ditangani dengan serius. Tiga. Kau cari pasal tu. Kenapa? Kau buat salah kau. Kau jangan tengok mana tu? Betul, main tadi. Kau main tadi macam mana? Aku tanya. Dia yang salah. Kita tengah salah. Man. Assalamualaikum Man. Sihat Man? Ada projek dengan ni lah. Syakir, projek. Tak ada. Is, kau asal ni sorang-sorang? Ada masalah ke? Tak tahu lah Duk. Aku rasa sejak kebelakangan ni diorang semua menjauh daripada aku. Kenapa Aku rasa kau kena muhasabah balik lah diri kau. Kau buat apa kat diorang? A few moments later. Aku rasa aku dah tahu dah salah aku apa. Aku selalu gurau kasar dengan diorang. Aku selalu kacau diorang. Mungkin benda tu yang menyinggung perasaan diorang, menyebabkan diorang menjauh daripada aku. Sekarang ni aku dah sedar. Mungkin lepas ni aku perlu menjaga adab dengan semua orang.
Terima kasih sebab sedarkan aku. Sama-sama lah kita ubah. Korang, kita perlulah menjaga adab dengan semua orang. Tak kisahlah kawan-kawan ke, guru-guru ke, pensyarah, ibu bapa, semualah masyarakat sekeliling kita. Kita perlu menjaga adab dengan semua orang. Jangan bertindak mengikut sesuka hati kita. Bergurau dengan kadar semampunya. Okey. Terima kasih. Antara solusi bagi menangani isu kelompokan adab dalam kalangan pelajar universiti ialah melalui pengukuhan kesedaran diri pelajar. Seorang pelajar perlu menyedari bahawa adab adalah asas kepada ilmu dan jati diri. Selain itu, seorang pelajar juga perlu membuat refleksikan diri terhadap sikap, tutur kata dan tingkah laku. Selain itu, seorang pelajar perlu memahami bahawa kebebasan bukanlah alasan untuk melanggar batas. Ingatlah, ilmu tanpa adab tidak membawa keberkatan. Seterusnya, isu kelompokan adab juga boleh ditangani melalui penghayatan nilai agama dan moral. Setiap individu perlu menanam nilai hormat, amanah dan empati. Memahami konsep tanggungjawab sosial dan kemanusiaan di samping menjadikan agama sebagai panduan dalam berinteraksi. Apabila adab diangkat sebagai budaya, lahirlah generasi berilmu dan berakhlak. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga adab dengan semua orang termasuklah dengan rakan-rakan. Selain itu, kita juga perlu menjaga pertuturan dalam percakapan dengan sesiapa sahaja. Terima kasih. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Bye.